Dia mari dah. Dia mari dah claim. Kononnya PAS ni lah yang awal sekali memperjuangkan pramugari ni supaya tutup aurat. Aku nak beritahu lah, ni kalah ni PAS ni. Korang pernah jadi sebahagian jadi kerajaan 33 bulan dulu. Apa yang korang buat? Kenapa pramugari waktu tu tak boleh tutup aurat? Kenapa hari ni kerajaan Madani, pramugari yang korang kata kerajaan Madani ni Islam terancam lah apa semua, kenapa hari ni pramugari ni boleh menutup aurat? Aduhai, waktu korang jadi kerajaan ni macam-macam lah alasan. Bila dah tak ada kuasa, bila tengok apa yang kerajaan Madani buat hari ni, dia pula claim pula dialah yang memperjuangkan. Aduhai, ini macam kes RU 355 lah ni. Nanti kalau PMX laksanakan, dia kata dialah yang terpaling, dialah yang sebenar. Tak payah layan apa ni, nyampah aku.